Dia kata, kau foreigner, kau tolong lari daripada sini. Memang ada kes sebelum tu, foreigner yang macam aku, dia kena tangkap dan dia soal siasat dekat dalam penjara sampai mati. So, nama aku Muhammad Luqman Al-Furqan bin Suhaji. Aku sekarang ni pelajar bahasa Arab dekat UIA. Lebih tepat dia adalah jurusan Sastera Bahasa Arab. Tahun keempat, pelajar tahun akhir. Aku rasa umur aku dah hampir ke 30. Tapi biarlah rahsia macam tu. Walaupun dengar aku menghampiri 30, tapi sebenarnya aku belum masuk 30. Jadi tak adalah terlalu tua kan. Macam mana aku boleh masuk ke universiti dalam umur yang agak lanjut? Tak adalah lanjut sangat kan. Dia bermula lepas SPM. Aku tak ada niat langsung untuk lanjutkan pelajaran kat Malaysia. Sebenarnya lah aku diperkenalkan oleh guru-guru yang sekolah dulu supaya belajar dekat luar. Jadi aku pun tertarik lah. Aku pun decide kali pertama lepas SPM tu aku cuba untuk pergi ke Morocco. Tapi waktu tu Morocco aku tahu susah nak dapat. Selalunya orang ke Morocco melalui dia panggil As-Safa. Itu sebab diorang ada direct contact terus dengan universiti di sana. Kemudian Morocco tak dapat dengan aku punya keputusan yang mungkin tak berapa elok. Pilihan lain adalah Madinah. Madinah pun sama, aku tak dapat, dan kalau dapat sekalipun sebenarnya dia ambil masa yang lagi panjang untuk nak pergi ke sana. Contohnya kita apply tahun 2018, kemudian katakan dapat, sebenarnya kita akan pergi 2019 atau 2020. Itu cara Madinah, Universiti Madinah. So aku pun tak boleh tunggu lama. Kemudian aku kenal pakcik aku tolong communicate dengan pelajar-pelajar yang ada dekat Sudan. Pakcik aku ni, buat pengetahuan korang, dia adalah bekas staff Petronas dekat Sudan. Jadi diorang ada connection lah daripada dulu pun. Daripada situ bermulanya macam mana aku kenal tempat belajar di Sudan. Kemudian aku rasa macam aku decide lah kena pergi juga ni Sudan. Sebab kalau bukan Sudan, mana lagi aku nak pergi kan. Universiti Malaysia aku dah tolak. So Sudan lah. Aku cerita dua alasan kenapa aku pilih Sudan berbanding negara-negara lain. Aku ni dah dibesarkan dengan suasana yang keras. Aku diletakkan di asrama seawal umur 6 tahun. Habis sekolah rendah, aku pergi sekolah menengah dekat Kedah. Aku dicampak pula kat Kedah. So daripada umur 6 tahun sampai 12 tahun, tidak rasa berkeluarga jugalah. Jauh dengan keluarga. Jadi aku dah terbiasa dengan rasa kerasnya belajar tu. Jadi aku pun tak berniat untuk cari tempat ataupun negara yang terlalu selesa untuk aku, sebab aku tahu diri aku macam mana. Nakalnya tu waktu sekolah menengah memang dahsyat. Jadi Sudan ni aku tahu dia susah, sebab tu aku pilih Sudan. Kalau tanya aku nak dibandingkan dengan Malaysia, sangat ke belakang lah. Aku dulu duduk di Khartoum. Khartoum ni ibarat KL lah kita dekat Malaysia ni. Tapi pertama kali dalam hidup aku yang dia sayat hati aku, dia robek hati aku, bila aku nampak ada satu kumpulan budak-budak ambil makanan daripada tong sampah untuk isi perut diorang. Bayangkan kan sekarang ni kita tengah KL, tapi kita nampak ada orang ambil makanan daripada tong sampah untuk makan, untuk survive hari tu. Kawasan kita agak mewah, tapi masih lagi terdedah dengan kemiskinan, ataupun kita kata dia masih lagi tahun 60-an, 70-an di Malaysia. Bagi aku susah lah nak dibandingkan dengan KL kan. Okey, waktu 18 tak silap, beberapa negara Arab dia bergolak lah, antaranya Mesir kan, Rabi'ah. Tapi tu sebelum 18 lah. Tapi waktu tu dah mula nampak sebenarnya negara-negara Arab mula golak. Sebenarnya sebelum tu lagi pun kan dunia Arab ni. Tapi Sudan sebenarnya dia ada benda yang dah cetus kekecohan kat sana. Tapi 2017-2018 waktu aku pergi tu, dia masih lagi terkawal. Kita tak nampak sangat dia akan membesar keadaan tu. Hujung 2018, tiba-tiba dia ada sedikit protes lah. Rakyat mula tak puas hati dengan pemimpin. So dia bermula dengan protes di lorong-lorong sebenarnya waktu tu. Orang bakar tayar, lepas tu orang buat himpunan dekat kecil-kecilan dekat lorong-lorong yang ada waktu tu. Kita tak pernah nampak benda-benda tu. Aku enjoy. Aku pergi dekat tempat tu sampai pengalaman baru untuk aku kan.
Tak silap aku lah 2019 dia mula kecoh. Dia libatkan tentera, polis, semua ni waktu ni kawal satu negara dengan kekerasan. Dia dah mula guna kekerasan. Mula-mula tadi polis datang macam okey minta bersurai apa macam tu je. Tapi yang ni kali ni 2019 dia mula pakai peluru hidup. Tapi nak katakan walaupun macam tu, aku tetap pergi juga tempat tu. Sebab aku teruja. Sebab aku teruja. Ada satu kisah waktu tu aku baru balik daripada kelas malam, daripada rumah persatuan dia panggil kan. Balik-balik tu aku nak pindah rumah kebetulan. So aku bawa lah macam-macam luggage dengan kitab-kitab aku isi dalam luggage tu. Permulaan dia kita tarik macam biasalah luggage tu walaupun jalan tak elok, jalan masih tanah liat Lepas tu aku pergi minum dengan kawan-kawan, pergi makan sate macam tu lebih kurang lah. Tengah-tengah makan aku nampak ada orang bakar, ada kecoh-kecoh ni. Aku pun cakap kat kawan aku, korang tunggu je boleh tak? Aku nak pergi lah. Dan aku tahu polis akan datang dan akan kacau perhimpunan tu dan akan tembak pakai peluru hidup. Aku tahu benda tu. So, aku pun pergi. Pergi rupanya betul. Memang polis datang dengan truk dia, pam, tembak. Aku pun tengok lu, kita takut-takut lah tapi kita tengok lah apa nak buat ni sebenarnya. Lepas tu adalah satu makcik ni lokal dia datang. Dia macam nak tarik aku, dia kata kau foreigner, kau tolong lari daripada sini. Sebab memang ada kes sebelum tu foreigner yang macam aku, dia saja nak tengok, nak join protes. Tengok-tengok dia kena tangkap dan dia soal siasat dekat dalam penjara sampai mati, kena torture. So itu 2019. Sampai satu masa dia merebak ke seluruh negara tau. Sampailah rakyat berjaya jatuhkan kerajaan waktu tu dan diganti pula dengan kerajaan tentera. Kemudian datang COVID kan 2020. COVID datang, kelas pun tak ada, situasi pun masih bergolak juga. Waktu tu aku baru balik daripada cuti pergi Europe waktu tu. Balik tak tahu nak buat apa. Apa aku nak buat ni kan? Permulaan tu macam okey lah, kita enjoy lah kan sebagai student bila tak ada kelas. Macam biasa. Seronok. Tapi bila dah lama kan, fikir, sampai bila macam ni kan? Kedutaan pun tak cakap apa-apa ke lah. Pelajar-pelajar tempat lain macam Mesir dah mula dibawa balik. Macam Jordan dah mula dibawa balik. Sudan ni kita tak ada status. Aku communicate dengan family aku, balik terus ke Malaysia. Dan orang kata tak apa, untuk kau habiskan degree kau ni kali ni, kau cari dulu kat Malaysia. Lepas pada tu kalau kau nak pergi mana-mana pun, kalau kau nak keluar balik, silakan, tak ada siapa nak kacau. So macam tu lah kenapa aku boleh terlambat masuk dekat UiA sekarang. So kalau tanya aku lah, cabaran terbesar aku secara individu satu fokus untuk belajar tu. Sebab sebenarnya waktu kat Sudan dulu, sistem final exam kat sana kita dah tak pakai bertulis dah. Waktu 2018 aku masuk dulu, ujian komputer ni dia macam yang kita tahu lah, objektifnya soalan dia takkan buatkan pelajar bersungguh-sungguh belajar. Dan memang itu terjadi kat aku So daripada 2018 sampai aku masuk UiA 2021-22 macam tu, dah lama sangat ni tempoh aku tak belajar betul-betul. Aku ada belajar betul-betul, tapi kalau subjek tu ada orang Malaysia, so aku ada kawan yang aku boleh bergantung. Untuk subjek-subjek lain yang tak ada orang Malaysia, aku macam mana aku nak study ni? Sebabkan tak ada kawan, kita fikir ujian kita komputer, kau jawab je apa yang ada kat situ kan, jawapan dah ada, kau pilih je. Tak tahu pun hentam je kan. Jadi itu cabaran aku lah bila aku masuk UiA dan sistem exam dia masih lagi bertulis. Ini sangat mencabar sebab mungkin last aku guna otak aku kan, yang betul-betul aku guna waktu SPM lah 2000. Jangan bagi tahu. Okey, kantoi ya. Okey, nasib baik aku fikir panjang. So dalam lebih kurang hampir 10 tahun lah kan. Lebih kurang hampir 10 tahun. Lama. Bila masuk degree, susah. Ini bukan bidang aku bahasa Arab. Aku datang daripada bidang sastra, tapi yang SPM sastra kan, dia tak ada lama detail sangat. Tengok-tengok kau belajar sastra bahasa Arab, yang kau dengar dia punya perkataan pun bukan semua kau faham tau. Nama-nama yang zaman jahiliah ada. So benda-benda macam ni yang buatkan aku rasa tercabar. Yalah, walaupun kita dah tahun 4 kan, aku masih berharap sebenarnya aku bagi aku punya jiwa untuk belajar. Sebab dah lewat ni, dia akan ada lari sikit lah fokus. Bukan hanya belajar. Kahwin tak? Belum lagi. Sebab aku orang yang
tertarik untuk buat bisnes ataupun investment. Jadi benda-benda ni yang kacau sikit aku punya fokus. Soalan jujur, dan aku rasa untuk semua orang dekat dalam universiti memang akan terasa benda tu. Aku permulaan aku masuk UIA, memang aku terasa, uish, aku baru start ni, umur ni. Dan aku rasa memang lambat, aku terlambat. Di sebalik rasa tu sebenarnya, kau kena rasa untung dekat satu perkara. Aku dah rasa kerasnya dan susahnya cari duit. Adik-adik yang umur mungkin 24 ke 25 ke baru nak habis degree ni, korang kena bersyukur yang waktu umur macam tu korang masih lagi dapat pertolongan daripada mak ayah. Korang tak payah susah bangun pagi, pergi kerja, balik kerja dah penat. Lepas tu rutin harian korang yang membosankan, sangat membosankan. Walaupun rasa lambat, tapi sebenarnya tak terlambat. Masing-masing ada masing-masing punya ketentuan, kan. So enjoy je lah ada korang punya perjalanan tu. Tidak semestinya kita habis awal kita akan dapat kerja awal, ataupun tidak semestinya kalau kita habis awal kita akan lebih enjoy. Kalau sekalipun korang habis lambat, ataupun aku sendiri kan, pada permulaan yang aku rasa macam ada pressure sebab dah lambat. Tapi sekarang tak lagi, atas konsep yang tadi aku fikir tu, kan.